ASEAN mengamalkan pendekatan mengangkat kedudukan ekonomi serantau bagi pertumbuhan ekonomi yang selesa kepada semua demi keamanan dan kemakmuran rantau ini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini kerana sekiranya terdapat negara anggota ASEAN yang terpencil, tertinggal dan terpinggir, ia akan membebankan negara-negara jiran lain. Umpamanya, pertelingkahan di Myanmar. Jadi ada orang menulis kata apa ni, kita nak sibuk nak tolong saya. Orang kita miskin pun ada. Pasal nak pergi tolong di Myanmar. Nak buat hospital pula sedikit. Ini hospital sementara tapi jadi pandangan-pandangan negara dia lupa. Tak selesai masalah Myanmar, 200,000 Rohingya datang ke Malaysia. Tak selesai masalah itu, penyeludupan candu opium akan meningkat, kerana rundingan di antara dua negara itu dan di antara ASEAN dengan mereka itu agak terbatas. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perjumpaan Bulanan Kementerian Kewangan hari ini yang turut dihadiri Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Datuk Johan Mahmud Merican. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata antara kerjasama penting yang sedang digerakkan di peringkat ASEAN termasuk dalam aspek kastam dan imigresen yang antaranya bertujuan memperkemas laluan sah perdagangan dan pergerakan rakyat antara negara berjiran. Menurutnya, penambahbaikan dalam sistem kastam dan imigresen akan memberi manfaat besar dalam aspek ekonomi dan pelancongan, khususnya bagi negara-negara Asia Tenggara yang saling bersempadan. Selain itu, Datuk Seri Anwar berkata, kerjasama serantau dalam sektor pelancongan untuk meningkatkan pelaburan intra-ASEAN juga dipergiatkan dengan memberi kemudahan dan kelonggaran serta pelaksanaan Asian Power Grid APG yang selari dengan dasar peralihan tenaga. Belanjanya tentu besar. Dia mencecah puluhan bilion dolar peringkat awalnya. Jadi ini mana kalau boleh kita adakan gerakan bersama untuk menunjukkan kekuatan dengan sendirinya menarik pelaburan dari negara-negara lain. Itu di antara yang diberikan penekanan. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar berkata inisiatif intra-ASEAN lain termasuk ketersambungan pembayaran meretasi sepadan yang memudahkan urusan kewangan dan Asian Authorised Economic Operator bagi memudahkan perdagangan dalam ASEAN.